Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur Allah sekali lagi kita bertemu pada malam yang mulia ini. Setelah minggu lepas kita cuti, adahan masa mustahak. Hari ini kita tak ada hal, kita teruskan mengaji. Kerana kelas kita ni adalah perkara yang kelas ini adalah perkara yang wajib kita tunaikan. Kalau tak ada masalah apa, teruskan lagi lah. Biarlah kelas kita ni berjalan elok, dapat manfaat pada kita semua. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengaji, selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Moga apa? Tak perlu kita berhenti dulu. Dulu kita berhenti tentang ilfaq billati kan. Rizal ladzi bainaka wa bainahu ada wa ta'umuka annahu waliyun min hamim. Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba orang yang antara kau dengan antara Rasulullah itu seolah-olah kawan yang hampir. Salah faham tak ayat tu? Faham ayat tu, faham tak? Cerita ni cerita deki. Kita tukarkan deki tu, kita puji dia. Bila puji dia macam dia tu dengan kita kawan elok lah. Dia benci. Mula benci, deki. Deki orang tu kaya ke, orang pandai ke, deki menyampah. Ubah dia, so kita tukar kan, kita puji dia pula. Puji dia balik. Puji dia bagus, dia rajin, pasal dia kaya. Dia kaya kan?
Lepas tu pula jumpa dia macam kawan ni kita lah. Gitu. Ni ayat ni. So kita tukar kan dah beci tu. Tukar beci pada puji. Hak kawan, hak musuh jadi macam kawan. Ayat ni surah Fussilat kan? Kan? Fussilat ayat 34 lah. Ayat dah. Bawah tu, bawah tu. Catatan bawah tu. Surah Fussilat ayat apa? 34. Jadi ayat ni Allah suruh kita ubat dia yang beci tadi. Duk beci ke dia tu, tukar jadi puji. So, bagus dia. Kemudian kita buat kawan pula dengan dia kata. Allah suruh ni. Jangan duk beci orang tak boleh. Hukum apa? Dosa ke tak? Untuk beci orang. Beci orang ni dosa tak? Dosa. Apa bahaya Nabi kata? Kalau kita benci orang tu, pahala kita ni habis. Kita benci orang tu. Pahala kita orang ni pahala tak ada. Habis pahala. Maknanya kita jangan deki orang lah. Biar dia kaya lah. Biar pandai lah. Pakai manusia ni kalau dia deki orang lah. Dia semayang musuh pun tak ada kosong tu. Tak ada. Tak ada apa? Tu yang deki orang. kerja lah. Jangan dah. Biar. Lebih baik kerja lah. Jadi maknanya ubat dia. Kamu kita akan mengaji, beci tak bagus. Yang kedua, amalkan dengan tadi. Hak beci kita jadi puji. Hak musuh jadi awak kawan. Ayat tu. Sekarang, ketahuilah mu. Sambung Betul kan? Ketahuilah mu bahasanya tabiat manusia kasih akan mendapat nikmat kawannya. Kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Tidak apa? Tidak kasih akan dapat nikmat seterunya. Jadi maknanya manusia gitu. Bila kawan dia dapat nikmat, seronok kita, baguslah dia rajin, dia tahniah dia rajin tu dapat nikmat. Tahniah dapat. Kalau seteru, musuh kita dia dapat nikmat, bersemenyampah. Luat. Tu kita. Pasal apa? Pasal dia musuh. Bila kita musuh dengan dia dapat nikmat, kita susah hati. Kita benci. Begitu. Kalau kawan dapat nikmat, kita seronok. Memang perangai manusia gitu. Jadi maknanya benci tadi, tukar jadi kawan, seronok lah. Tak benci lah. Dan benci ia akan menyusahkan kawannya. Kalau kawan ni susah, kita benci. Kereta dia rosak, anak dia sakit, kita kesedia, kita tengok, teruk sungguh anak sakit. Sakit ramai lah tu. Lepas tu susah nak kerja, tak boleh buat dah. Macam-macam kita, mana kita tak seronok. Kita tak seronok kalau kawan kita susah. Kan? Kalau kawan kita susah, kita pun tak seronok kan? Tu dia kata. Dia lebih, dia sembang pun lebih. Itu yang tak kenal ya. Itulah biar dia sembang lebih, kita jangan benci dia. Dia sembang pun lebih. Dia senang sikit sembang lebih tu kan. Dan kalau kita kawan kita, kalau dia susah, kita berasa tak seronok kan? Benci. Kita susah juga kan? Susah juga. Tak benci, ia akan menyusahkan seterunya. Kalau seterunya susah, letak dia balik dia. Tu seteru. Seteru ni? Kalau seteru kita dia susah, padam muka kita tak. Tu apa? Seteru tu. Apabila susah orang benci. Kalau kita kawan, kesian dia dapat macam-macam bala tu. Macam mana nak tolong dia sikit, kalau dah lapang nak tolong sikit. Tu kawan. Kalau musuh, kau dapat susah, kita kata apa? Orang yang musuh dengan dia lah. Padam muka kata. Dia tu. Pasal apa tu kata tu? Pasal apa dia kata tu? Pasal apa dia kata tu? Pasal kau tu musuh dia. Kau kawan ada tu tak? Ada kan?
Kawan kita kesian kan. Dia kalau musuh, letak ke dia. Apa dah muka. Tu kira kalau musuh. Jadi maknanya kita ni, ubat dia, musuh tu kita jadi kawan, kita doa ke dia juga. Dapat sedih juga kita pun. Maka jika tidak kuasa engkau menyamakan antara kawan dengan engkau dan seru engkau yang pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau daripada diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Dia kata kalau kita tak kuasa nak sama kawan dengan seteru, kita nak kawan, seteru kita harus seteru juga. Kita tak boleh beza. Kita tak boleh kasih pada seteru. Jadi maknanya pada buat dua perkara. Tengok muka 41. Lihat. Pertama, tidak kau zahirkan akan dengki itu dengan lidah kau. Senyap tak kata apa. Lalunya dia kata, nyampah lah, sakit hati kau tengok. Duk orang. Tu lidah. Sekarang dia kata apa? Lidah tak kata apa? Ya hati je. Tu dia kata saya. Lidah tak kata apa? Ya hati saja. Tidak kau zahirkan dengan lidah tu dengan kata kau. Dan segala pekerjaan kau yang bahasa ikhtiar bahkan menyalahi kau dengan lidah. Jadi maknanya kita sokong dia, kita senyap lidah kita ni, dia tak kata apa. Senyap. Dan anggota kau akan tersebut itu banyak. Seperti yang telah terdahulu ini. Inilah makna sabda Nabi SAW. Salasun lam taslam minha hadhil ummatul hasadu wa zannu wa tayyaratul alla amba'akum bil makhrija minha apa tu? Minha apa? Saya tak terang. Minha apa? Iya. Minha tu, lepas minha tu apa dia? Amba'akum bil makhrija ke? Minha? Bila? Minha iba. Zo. Saya kelabu. Za alik nun ta. Za alik nun ta. Janat dah. Faiza ke Waiza? Hak kelabu tu. Lepas minha tu. Dia tak ada ni huruf tak. Oh saya tak ada. Dia macam simbol tu tak? Macam pi Macam B tu. Dia tanda tanya tapi dia Wah ke apa? Waiza kot ni. Z tu ada yang kelabu tu. Tak ada alik saja tak. Alik saja. Iza ya. Iza, macam Iza. Zananta pada taqaqa taqaku iza hasad ta fala tabghi wa iza tayyar ta pamdi. Maknanya bermula tiga perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. Pertama dengki. Tak selamat kalau dengki orang. Kedua jahat sangka. Jahat sangka macam mana? Kedua jahat. Cakap jahat sangka macam mana? Jahat sangka. Jahat sangka. Jadi dia tu tak sangka dia jahat. Dah kita jahat sangka pada dia. Jahat sangka ni kita sok awal tu macam jahat lah. Hati kita tu. Tu kata jahat. Contoh katalah kita hutang duit kita. Janji nak bayar seminggu kan. Tak bayar. Tengok Malaysia. Dah. Nak penyah berjumpa kita main. Lepas dapat duit senyap-senyap tak kata apa lah. Kalau harap Malaysia lah ni. Tu. Mana apa tu? Jahat lah tu. Jahat sangka. Orang tu musim susah. Apa tu ni tak bayar duit itu. Kita kata lah. Tak guna punya orang. Janji nak hutang. Nak bayar tak apa.
Negeri tak putak bayar hutang, tak hutang dah. Oh, kita kata kan. Kata itu pasal apa tu? Jahat? Kita macam mana buat? Kalau nak hilang jahat sangka. Mungkin dia tak ada duit lagi tu. Apa lah. Jahat sangka. Ah. Jahat tak sangka. Ha? Jahat tak sangka. Tak. Kita tukar jahat sangka ni, dia sangka baik. Sangka baik. Dia mungkin dia tak ada duit lagi nak bayar tu. Tadi kita apa? Tadi kita, manusia macam tu. Janji pandai, hutang pandai. Nak bayar orang. Tu jahat. Kan? Tukar kan? Dia kata apa? Mungkin dia tak ada duit tu, belum salah. Kesian kita tangguh seminggu lagi lah. Tu baik sangka kan? Macam tu. Jahat sangka jangan dia buat. Dosa tak jahat sangka? Dosa ni? Dia mula berhati kan. Contoh kita pergi mayang masjid. Tengok orang duduk sembang kedai. Tu tengok tu. Sembang tak mayang apa. Kau duduk sembang senok Dia kata apa tu? Dia sangka kan? Dia kata orang tu tak mayang. Duduk sembang kedai. Dia kalau dalam hati pun macam tu. Tak boleh. Kita kata apa? Tak mungkin dia balik mayang rumah tu. Saat dia balik tu. Tu baik. Kalau kita memang tak guna punya orang. Sembang masa sembahyang pergi masjid. Kau sembang je. Hati kita kan? Tu jahat sangka. Boleh masuk selok. Macam inteh. Jadi maknanya dia benda tu bukan apa-apa pun. Hati reka. Dia reka benda tak elok. Setan ni. Setan. Setan masuk selok masuk. Masuk. Ikut dekat. Contoh orang tu rajin mencuri. Hari tu dia tak curi, dia memang bawa hak dia sendiri. Tengok tu, ambil pisang apa dia tu kata. Dia kata kan, ambil pisang siapa tu, dia hadiah tu. Padahal dia tu bukan tak cakap siapa pun, dia ambil hadiah sendiri. Kita kata apa? Kita kata dia curi orang. Jahat tak tu? Jahat. Boleh tak tu? Biar cok je. Jahat sangka macam tu. Dia tidur pada mencuri je. Dia mencuri, tapi hari tu dia tak curi. Dia ambil hadiah sendiri. Dia dah cok. Jadi kita kata dia jahat, itu dosa. Kita dosa, dia tak dosa. Pasal dia Dia dah dapat dosa ke? tu jahat sangka nama dia. Ya, tengok. Jahat sangka nama dia. Sangka jahat. Benda dia tak buat, kita kata dia buat. Atau benda dia tak curi, kita dia curi. Dia tak mayang. Dia mungkin tak mayang lagi, kita dah memang tak mayang dah. Sembang tu, petang sampai malam hang tu, tengah malam hang tak sembang tu. Dulu cakap macam tu, jahat sangka nama dia. Lagi apa? Ketiga, bercanding. Apa dia bercanding ni? Tu bercanding tak? Bercanding. Bercanding ni sial. Kening. Macam ni tu bahasa apa? Kita kata bercanding. Kita kot cakap Melayu. Bercanding yang ada kah? Bercanding ni sial. Sial. Siap. Macam mana sial macam mana? Kita pergi, mungkin kita kata apa? Nak pergi buat kerja lah. Begini. Kita nak pergi, kadang-kadang jadilah, nak pergi Minang ke gini kan, nak pergi Minang orang. Apa nama, bewak lalu. Bewak lalu depan. Ni. Tak ada harapan dah payahnya. Macam mana? Sial lalu, sial bewak tu. Tu sial tu, caning tu. Caning lah. Caning tu nama dia. Dia kata, bewak ni lalu tak ada harapan dah, dia pergi Minang orang tak dapat harganya. Sial bewak tu. Boleh kata tak? Boleh kata tak sial bewak tu? Tak boleh kata. Tak boleh. Sial ni bukan duduk pada menatang tu. Benda tak dapat pada kita, memang Allah tak bagi kita pada kita hari tu. Ada hal macam tu, tapi tak. Dia biasa cari hotel kan? Arwah banyak arwah menengok kan?
Jumpa mula kepala tu ke bawah. Apa dia? Ular kepala tu ke bawah. Ha. Bukan matahari dalam ni, dia kepala tu ke bawah tu jatuh. Ha. Dari hutan, tak dapat hutan. Oh, sial tu. Tu kita sial tu. Tak dapat hutan. Ya tak? Ular. Ular. Jumpa ular tu kepala tu ke bawah. Orang hutan ni kita tak dapat dah. Tak dapat hutan ni. Jumpa ular ni. Mana yang tu bercanding lah tu tak? Macam ni. Bercanding. Kepala tu matahari jatuh. Jadi benda tu tak dapat, kita sial orang tu. Sial binatang tu. Kadang-kadang orang pun sial juga. Kita pergi mengai. 2 orang kawan. Lalu kita dapat ikan. Pergi dengan dia. Tak dapat. Sial mu ni. Sial kawan. Sial kawan tu tak dapat. Tak ada Ha? ikan ni. Tak boleh lah. Tak boleh. Sial bukan duduk pada dia. Benda tak dapat, dia ingat kata sial. Ha. Tak Tak ada rezeki. kan? Tak ada rezeki kita. Tak macam tu dia anggap macam tu. Macam dia ke syirik kecil ke macam tu. Tak boleh, mana kita tuduh orang. Orang tu sial. Dia tak sampai syirik lah. Tak lah, yang lagi tuduh orang tak elok. Kata orang sial. Orang kata kita sial pun salah marah ni. Ya. Sial kita ni. Jadi maknanya sial majar tu, Melayu kata sial majar. Sial majar ni maksudnya rezeki tak ada lah hari tu. Lepas tu kata tak ada rezeki tu ada mungkin Allah tetapkan tak ada rezeki. Bukan kerana sial. Betul tak? Tak boleh kita pegang kata orang tu sial, binatang ni sial ni kan. Tu canding nama dia. Canding. Canung Jayanga. Canding. Canding tu sial lah. Adakah tidak aku khabarkan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Bersama sahabat, khabarkan olehmu wahai Rasulullah, sabda ya, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan kau tahkikkan. Tertakik tak? Kita kata orang tu dia curi barang kita. Jangan takik. Jangan takik dengan pegang. Lintas hati saja. Dia kata memang dia tu memang tu curi barang aku tu curi aku tu. Mungkin jangan kata tu. Ya, mungkin dia ambil hak siapa-siapa, kita kata hak kita. Jangan takik tu jangan pegang. Lalu itu jangan kata apa. Jangan takik kan artinya jangan kau kerjakan yang tutup oleh bagi sangka itu. Jangan pula kita tuduh dia ambil barang kita. Tak pula kita pergi report polis pula ada. Tu takik tu. Kita jangan lentas yang orang biar mungkin dia ambil support ke dia lah. Tu takik. Bukan takik tu. Takik ni apa dia? Pegang betul yang kita kata tu. Tu takik namanya. Faham tak? Jangan duk lintas hati, jangan duk pegang. Letak ke dia lah. Biar. Tu tak takik. Orang kesakar itu, bahkan dalam kau terhenti. Jangan ikut. Jangan ikut kehendak hati tu. Daripada memutuskan dengan sangka kau itu, dan daripada mengejarkan akan yang dituntutnya. Jangan ikut. Jangan daripada kata orang cerita curi aku, tu curi jangan. Dan bila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Artinya jika mendapat engkau akan dalam hati engkau akan suatu daripada dengki, maka jangan engkau kejarkan dengan dia. Kalau kita rasa dengki, jangan ikut dia. Biar hati rasa dengki, kita jangan ikut hati. Jangan ikut hati. Biarlah berasa apa, biarlah. Tak usah ikut apa lah. Jangan duduk dengki orang tu jahat ke, orang tu apa nama kaya ke, dia pandai tipu orang ke, ni duduk kata. Tak usah ikut. Senyap ya. Yang kata kau akan suatu daripada dengki, maka jangan kau kerjakan dengan dia. Dan bila bercanding engkau perkara lalu olehmu akan tujuan kau, jangan kau kembali seperti membuatkan dia oleh ahli jahiliah. Jadi kalau kita
kata sia, maka kau lalu olehmu kepada tujuan kau itu. Lalu olehmu pada tujuan kau itu, dan jangan kau kembali seperti membuatkan dia oleh jahiliah. Orang jahiliah dia pegang sia ni. So, orang jahiliah tak? Orang jahiliah, orang masa tak ada Nabi dulu ni. Dia pakai sia tu, jahit, canding ni, amalan ni mana? Dia kata orang ni sia, benar ni sia. Tu orang dulu lah. Perangai tu kalau kita ambil, perangai orang jahiliah. Orang jahiliah kata suka itu menceritakan oleh ini, hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Asbahani daripada Hasan Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Artinya mengangkatkan dia oleh tabi'i pada Nabi SAW. Jadi maknanya hadis ni hadis boleh pakai lah daripada sahabat. Lepas tak? Pertama, kita jangan dengki. Hadis Nabi tadi. Yang kedua, jangan jahat. Jahat apa? Yang kedua, jangan apa? Jangan sangka. Yang ketiga, jangan kita kata jangan kita berlaku benda tu, jangan kata bercanding. Kendak tu kendak Allah Ta'ala, bukan sebab siap apa dia. Benda kendak Allah Ta'ala. Tak dapat benda tu kita menjaga kan, menjaga apa nama, tak dapat untung hari tu. Orang ni dapat, aku tak dapat sial apa nama tu. Ya. Tu sial. Jadi kata sial kerana tak dapat tu bukan kena sial. Kena apa? Kena Allah. Kena Allah. Boleh kata kena sial dia ada dia je. Tak boleh. Tak boleh. Dosa. Tak boleh. Kita kata sial ni main bukan kena Allah Ta'ala, bukan benda lain. Kena benda lain yang kita sial tu. Kamu ni nak jaga, bewak lalu depan je. Tu. Tak ada untung lah kau gini payahnya. Lalu bewak lalu sial tu. Jangan. Rezeki bukan melalui mendatang tu. Rezeki melalui usaha kita kan. Dengan pemberian Allah itu katakan bukan canding. 3 nah. Pertama, jangan dengki. Yang kedua, jangan sangka. Yang ketiga, jangan kata sia. Hadis tadi. Hadis yang pertama tu, salah tu. Yang ni pula bawah ni. Yang kedua, bahawa benci engkau kepada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat akan Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Ni ubat ni. Pertama dia kata tadi, ubat dia. Pertama tadi ubat dengki banyak. Hak berdengki kita ubah dia puji. Hak seru kita ubah jadi dia apa? Kawan. Betul. Hak benci tadi kita ubah puji. Hak kawan, hak musuh tadi kita ubah jadi kawan. Itu yang pertama. Yang kedua pula apa dia? Yang kedua, bahawa benci engkau akan daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Jangan. Kita jangan ada sifat suka hilang nikmat orang. Jangan ada. Kita kena apa? Kena benci kan akan diri kita ni. Aku ni pasal apa dia benci? Lu suka orang hilang nikmat. Pasal apa aku benci? Aku suka. Tahu? Kita perangai suka hilang nikmat tu, kita ubah dia bak, kita benci. Tahu tak? Hak tadi hadiki ni suka hilang nikmat orang tu. Ubat dia apa? Kita jangan suka, kita benci sifat kita ni. Benci sifat yang jangan suka hilang nikmat orang tu. Tahu tak? Kita suka nikmat orang lain tu, kita suka, kita benci sifat kita ni. Tu yang nombor 2 ni. Ubat. Jadi, benci kau daripada diri kau, akan kasihnya hilang nikmat daripada Allah sekalian hambanya. Jangan. Suka hilang nikmat tu, suka kan jadi
Suka hilang nikmat tu, suka yang benci. Benci jangan suka hilang nikmat orang. Kita seronok orang dapat nikmat. Gitu. Jangan susah. Jangan benci kita orang tu dapat nikmat. Tukar kan kita jadi seronok orang tu dapat nikmat. Tu nombor 2 ni. Hak tadi dia kata mula tadi apa tak? Hal nombor 1 tadi. Mana tadi? Hak uci tu kita ubah dipuji. Hak yang kita serukan dia tu ubah jadi kawan. Tu satu. Nombor 2 ni kita hati kita ni jangan suka benci orang. Jangan suka benci. Tukarkan jadi suka, seronok. Orang dapat nikmat seronok, orang dapat berjaya seronok. Anak dia berjaya, kita pun seronok. Dia menjaga untung, kita pun seronok. Tu ubah tu. Tu ubat tu. Kita boleh tumpang dia boleh. Tu ubat hilang benci. Hilang dengki tu. Tu nombor 2. Bila mengubahkan kebaikan tidak kosong kau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Maka apabila menyertai benci kau akan menyebabkan dia oleh agama, dengan suka kau akan hilang nikmat dan sebabkan dia oleh tabiat, mesti tertolak daripada kau oleh dosa yang kau itu. Jadi maknanya kita tolak dosa, kita tak dapat lah, tak ada dosa lah. Jadi kita benci dia, kita suka dia hilang nikmat, kita tak suka hilang nikmat tu, kita seronok dia dapat nikmat, itu nama tak ada dosa lah. Kalau kita duk benci juga dapat nikmat, kita berdosa. Ni dia kata apa? Ubahkan nikmat tu, ubah nikmat tu tak ada dosa lah. Tertolak engkau daripada dosa engkau itu. Dia tidak wajib atas engkau mengubahkan nikmat kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Tiada wajib ke atas engkau mengubahkan nikmat. Jadi maknanya kita ubah ni tabiat ni, hak deki tu ubahlah. Sebenarnya kita ni ada sebab deki. Kita panggil orang Malaysia semua ni sama Islam kita bersaudara belaka. Bukan mak musuh. Al-muslimun ikhwatun kata dalam Quran, Islam tu saudara. Kalau kita buat musuh tu bukan saudara. Bukan adik-beradik. Kita ni adik-beradik tak? Sama-sama Islam ni. Adik-beradik kan? Boleh deki tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita deki berdosa. Kalau pada orang kafir tak apalah kita deki. Ya? Awak sama-sama Islam. Apa? Orang kafir kita deki juga. Sebab dia kaya raya sangat. Kita nyampah. Kan? Kalau dia buat pada kita apa? Kalau tak buat apa pada kita tak pasal, tak benci apalah. Kalau dia menindas kita benci. Kan? Kalau kafir lah, kalau dia tak kafir harbi lagi kafir harbi yang kita kena benci tu. Kafir zimi tak usah kita benci lah, biar dia akan kita kafir zimi ada negara ni kafir zimi dia tak tentang kita lah. Dia tak tentang Islam. Dia tak kata apa orang Islam. Zimi tu. Kalau dia kata orang Islam tak bagus lah, dia kata suka maki orang Islam ke, gaduh orang Islam tu, kafir harbi macam Israel. Israel kafir harbi. Macam Israel kafir harbi lah. Musuh kita. Kafir dalam Malaysia ni, kafir zimi, dia taat. Kerana kuasa atasnya kebanyakan kelakuan. Kerana kuasa tabiat itu tidak dapat mengerahsiakan dia melainkan mereka yang berputus pendidiknya daripada makhluk. Kerana kuasa tabiat itu tidak dapat mengerahsiakan dia melainkan mereka yang putus mendidiknya daripada makhluk. Macam mana? Tabiat itu tidak dapat mengerahsiakan dia melainkan mereka yang putus mendidiknya. Tabiat kerana tidak kuasa atas kau. Kerana
Bahasanya tabiat itu tak dapat merahsiakan dia, melainkan dengan mereka yang putus pendidiknya. Tabiat itu tidak dapat merahsiakan dia. Itu nama maksud dia. Kerana tabiat itu tidak merahsiakan dia, melainkan dengan mereka putus pendidiknya daripada makhluk. Tabiat. Dia terlalu terlalu kau terlalu. Terlalu kau. Mana? Terlalu. Dia terlalu. Tak tu pun. Terlalu. Ni yang nombor 2 ni, baris nombor 2 bawah. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 3, nombor 2 bawah. Atas tadi tertolak. Ni saya tertolak, tabiat yang saya tertolak daripada kau oleh dosa mereka. Maknanya kita tak dosa lah tertolak tu. Habis itu, dan tiada wajib atas kau mengubahkan tabiat. Tabiat apa? Tabiat suka tabiat suka benci orang. Tabiat suka benci, kita kena ubah sangat benci tu. Dia. Dan bahasa tabiat itu tidak dapat menghasilkan dia. Jadi maknanya kalau tabiat kita, kalau kita benci kepada orang, tabiat tu, kan? Kita benci pada orang, bolehlah kita ikut tabiat tu? Perangai kita ni boleh ikut tabiat tak? Benci orang ni? Tak boleh kan? Dia kata tabiat tu tidak, bukan paksa suruh kita benci orang tak. Mungkin hati saja terlintas benci tu. Bukan kita dipaksa suruh kita ikut perasaan benci tu. Tak. Ya. Ada setengah benci pada orang, tapi kita tak paksa diri kita benci pada orang. Jadi manusia ni kalau dia cukup jahat lah, kita benci dia boleh tak? Manusia cukup jahat. Kita benci perangai dia tu, bukan benci diri dia. Perangai dia tu. Benci dia tak boleh, kita benci perangai dia tu. Perangai dia tu. Tak apa. Perangai dia apa? Perangai dia kita benci pasal tak elok. Kan? Perangai tak elok. Kadang-kadang Ustaz jenis suka cakap kasar. Cakap kasar. Tak kasar pun tak boleh tak. Kita kalau boleh kita nasihat lah orang kasar ni. Kalau tak boleh nasihat, kita tak usah kodoli dia biar kasar. Kalau nasihat kau dia pakai, kau suka dia? Aku suka dia. Nasihat ni kita abang kan, jangan dia kasar-kasar orang kan. Nanti orang sakit hati kita payah lah. Kita ni adik buat Islam ni adik beradik. Kata orang kata kasar kita, kata apa rasa? Orang kata kasar pada kita, rasa macam mana? Tanya dia. Berarti kita lihat dia. Aku marah. Begitu juga orang pun, mungkin kata kasar dia sedih juga lah. Sakit dia kata kasar kita. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lima yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang tu bila kamu kasih pada orang seperti kamu kasih pada diri sendiri. Orang tu suka lah kita kata ke dia. Kita rasa suka lah orang kata kita. Suka tak? Tak suka. Tak suka. Begitu dia tak suka tak? Kita rasa tak suka, benda orang kata kita, dia pun tak suka juga. Gitu. Kita orang curi barang kita suka tak? Begitu kita curi dia pun. Dia pun tak suka tak? Gitu. Jadi maknanya di sini dia kata apa? Kita yang kasar-kasar tu kan. Kasar-kasar ni kita lah. Dosa kasar-kasar lah nanti orang sakit hati. Kita pun orang kata kita kasar macam mana? Tanya dia balik. Orang kata kasar pada kita rasa macam mana? Sedih kan? Begitu dia pun sedih kat lah. Gitu tu. Banding dengan gitu baru dia rasa insaf. Aku tak banding tu dia duduk betul ke dia.
Melainkan mereka putus peringatan ni makhluk. Bahkan orang tahu akan dia ni yakin kaya bahasanya. Kau biar sikit ni. Muka 42. Dia punya nikmat itu dia tidak sunyi pada bawah dia isi api neraka. Lega. Orang yang punya bahkan mengetahui akan yakin ke bahasanya yang punya tu nikmat itu tidak sunyi pada isi api neraka atau dia isi syurga. Kita tak tahu lagi dia sunyi neraka kan syurga kan. Jadi jika dia isi api neraka, tidak menyempurnakan dia nikmat itu. Kalau dia isi neraka, apa guna nikmat dia kaya raya tu? Dan jika dia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Tak? Kalau dia kaya raya pun, dia masuk syurga tu, nikmat syurga lagi tinggi pada nikmat dunia ni. Jadi oleh itu kita jangan usah hati. Dia nikmat macam mana pun, dia syurga tu lagi banyak nikmat dia. Gitu. Bahkan melihat ayat akan segala makhluk itu, hamba bagi Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala itu kasihnya. Maka kasih ia akan mereka itu. Jadi Allah kasihkan orang itu, kita pun kasih pada mereka itu. Kerana mereka itu hamba bagi kasihnya. Dan kasih ia bawa nyata bakal nikmat kasihnya itu adalah sekadar hambanya. Wallahu'alam. Maknanya kita ni, kita kena kasih kepada hamba orang. Sebab hamba Allah tu, dia tu hamba Allah juga. Dan Allah juga kasihnya, makanya mereka kasihkan mereka tu kerana mereka itu hamba bagi kasihnya. Jadi maknanya kita minta kita ni biar dia dikasih oleh Ta'ala. Mungkin dia kekasih Allah Ta'ala, kita pun tak kekasih Allah Ta'ala juga. Bila Allah kasih, barulah kita dapat nikmat. Bekas nikmat kasih itu akan sekadar hambanya. Jadi maknanya nikmat Tuhan beri pada kita tu serupaklah nikmat dia Tuhan beri pada dia juga. Jadi kalau dia senang pun mungkin nikmat dia usaha lebih. Kita kalau nak nikmat besar namanya usaha lebih jugalah. Itu lagi tu. Maksud dia. Bagaimana kita anggap Islam sebagai apa? Saudara kita. Jangan kata macam-macam ke dia. Jangan ikut hati nak sakit hati, nak dengki, nak mengumpat, jangan. Nak fitnah pun jangan. Sebab kita ni saudara adik-beradik. Faslihu baina akhawaikum kata Allah. Aslimuna akhawakum, faslihu baina akhawaikum. Islam saudara, buat baiklah dengan saudara aku tu. Dia kita buat baik dengan dia buat baik dengan kita, selamat dunia akhirat. Yang duk gaduh ni pasal apa? Yang duk gaduh ni pasal apa? Pasal ni tak mau taat, tak mau ikut perintah Allah Ta'ala. Kalau ikut belakang selamat kita ni. Orang tu senang, biar dia senang. Jangan dia susah hati. Kalau dia susah, kita tolong. Kita pula orang kita susah, orang akan tolong kita balik. Saudara kan? Jadi kita ni kalau pandang saudara, tak ada apa-apa. Pasal tu kita kena ada kaya dengan miskin. Pasal apa Tuhan buat? Ada kaya, ada miskin, pasal apa? Kalau kaya semua tak ada orang nak kerja, jadi lima. Jadi kalau kaya semua, susah juga. Tak ada orang miskin. Dan tak ada orang nak kerja. Kalau Ada kita banyak pun tak ada buat apa. buat sendiri. Buat sendiri pun banyak benda nak buat. Nyaku ni. Ikut sendiri. Tebas sendiri. Racuh sendiri. Kalau miskin semuanya tak? Kalau lima tu susah juga. Susah juga. Nak minta tolong apa dia? Pakai. Tak ada orang kaya nak upah kita. Nak tolong siapa dia? Kita tolong orang aku tak ada duit saja. Tak tolong anak aku tak ada duit. Mungkin cari orang kaya. Susah tak? Kalau kaya semua dia susah lagi. Susah juga. Tuhan buat tu elok. Tuhan buat tu elok sangat dah. Ada kaya, tolong orang miskin. Orang miskin, tolong orang kaya. Maka sebab tu orang miskin jangan benci orang kaya. Orang kaya jangan benci orang miskin. Betul tak? Tapi kebanyakan set tu. Dia kaya tengok kita ada semasa depan. Dia pun tak sudah. Tak kira lah. Mana tu
Syaitan lah tu. Tu syaitan lah. Tuhan tu bukan suruh. Ni kita kata. Tuhan bukan suruh ikut syaitan. Kita kata lah Ustaz. Kalau nak kena roh kan. Kita dekat sekali. Yang bagi ke mantul, kita tak panggil. Dia pasal kita miskin, yang tu lebih lagi. Dia bagi dia, kita tak panggil. Itu mungkin dulu ada lah ni tak mungkin ada. Mungkin tak ada itu. Dia pada langsung. Ada. Dia panggil yang berada, yang kita dekat tu. Minta panggil kita ni. Kalau kau panggil dalam hati. Panggil dalam hati kan. Tak panggil ni? Orang keluar mari beli betul-betul ni kan. Saya nak kena duit dekat rumah. Esok mau mari hari mari aku kena makan ni. Panggil. Dia ada keluar tu. Mari beli petai ni dekat kita nak kena duit kan. Panggil dia tu, panggil dia mari. Kalau dia mari pun boleh makan. Kalau kita nak kena ni, kalau orang mari kita apa tak panggil, makan. Kita halal dia makan kan. Macam tu. Kita tak panggil dia mari. Dia lalu mari kita dia nak kena duit. Makan kita halal. Halal makan. Tak apa lah. Dia tak apa. Orang kita kalau maki aku bukan kan. Mu panggil dia, aku tak panggil dia sekali. Panggil lah hati. Dia tengok dia. Betul kan? Maknanya kita ni kena faham tolong-menolong gitu. Kan? Kasih sayang kena ada, tolong-menolong kena ada, jangan ada sifat benci-benci tak boleh. Benci dengki tak boleh. Kita tuduh orang tu macam ni tak boleh, ya. Tak nak tu. Sampai wallahu a'lam.